Video yang lepas aku dah share setup daripada small rig cage untuk ZV-A10. So kalau kita tengok nampak macam professional punya kamera kan. Dekat sini pun aku dah mount wireless mic. So dia punya setup ni boleh katakan senang lah, semua dalam satu cage. So untuk video kali ni kita nak pasang ni pula 5532 lightweight mini side handle kit. So jom kita unboxing dahulu. So tujuan kita nak pasang handle ni dekat ZV-A10 ni sebab kebanyakannya aku akan shooting dalam menegak. So kita akan ada handle satu untuk pegang kamera macam ni lah. So jom kita pasang dulu dia punya handle. Okay, so dah siap pemasangan dia. Nampak tak? Memang cun-cun je weh. So untuk mounting dekat sini dia ada dua. Nak pakai yang ni boleh ataupun nak pakai yang ni boleh. Kalau nak pakai yang ini dia macam ada boleh laras lah. Ini unlock, ini lock, tarik bawah. Lepas tu dia boleh adjust lah. Kita nak atas ke bawah. So ikut keselesaan kita lah. Lepas tu kita lock balik. Kalau masuk mount yang macam ni, dia dah static. Dia tak boleh nak atas bawah. So nak pegang pun lebih sedap. Macam ni boleh ataupun macam ni pun boleh. Nampak tak? Lebih stable kalau kita nak shoot video. Jadi kan kat mana dapatkan small rig side handle kit macam ni, aku ada sediakan link dekat bawah.